Sergio Leone Agüero del Castillo, yang dikenali secara universal sebagai Sergio Agüero atau Kun Agüero, dilahirkan pada 2 Jun 1988 di Buenos Aires, Argentina. Ialah seorang pemain bola sepak profesional Argentina yang legenda dan kini telah bersara. Dianggap secara meluas sebagai salah seorang penyerang terhebat generasinya dan salah seorang pemain terbaik sepanjang zaman Liga Perdana. Beliau diraikan kerana penyudah yang klinikal, pecutan yang tajam, pergerakan tanpa bola yang bijak, dan keupayaan menjaringkan gol yang prolifik. Agüero memulakan kejayaan profesionalnya dengan Independiente di Argentina, menjadi pemain termuda yang membuat debut di Argentina Primera División pada usia 15 tahun. Bakatnya yang mengagumkan dengan cepat membolehkan beliau berpindah ke Atletico Madrid pada tahun 2006, di mana beliau menjadi penyerang utama dan memenangi Liga Eropah UEFA serta Piala Super UEFA. Kejayaannya mencapai status ikonik semasa tempoh 10 tahun beliau bersama Manchester City dari 2011 hingga 2021. Beliau menjadi penjaring gol terbanyak sepanjang zaman kelab itu dan figura utama dalam era paling berjaya mereka. Pencapaian utama dan sorotan bersama Manchester City termasuk 5 gelaran Liga Perdana, termasuk gelaran dramatik 2011-12, yang terkenal diperoleh dengan gol minit terakhirnya pada hari terakhir. 1 Piala FA, 6 Piala Liga, 3 perisai Community, Premier League Golden Boot, 2014-15. Beliau memegang rekod untuk hat-trick Liga Perdana terbanyak, 12. Selepas meninggalkan Manchester City, Agüero secara ringkas menyertai Barcelona pada tahun 2021 tetapi terpaksa bersara daripada bola sepak profesional pada Disember 2021 kerana masalah jantung. Di peringkat antarabangsa, Agüero mewakili Argentina di pelbagai peringkat, memenangi pingat emas Olimpik pada tahun 2008 dan Copa Amerika pada tahun 2021. Beliau adalah penjaring gol terbanyak ketiga sepanjang zaman negara itu. Legasi Sergio Agüero ditentukan oleh kehebatan menjaringkan golnya yang luar biasa, peranannya yang penting dalam dominasi Manchester City, dan statusnya sebagai ikon Liga Perdana sebenar yang detik-detik penentuannya akan kekal terukir dalam sejarah bola sepak.